Okey, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari lah. Selamat tengah hari. Hari ni hari Ahad Price tutup market tutup. Jadi aku buat video ni je lah sebab market tak gerak kan. Yang aku ada entry sebenarnya pada Jumaat Excuse me, what? lepas. Jumaat ni hari tu. Dekat tengah malam tu kan, dekat nak market nak tutup tu, aku entry lah, satu entry. Sebab aku takut hari Senin tu dia terus shoot naik atas. Biasa ada gap kan, so aku entry terus lah. Tapi tak apa, yang ni untuk entry mula-mula ni. Sebab kita tak ada apa-apa entry kan sekarang kan. Jadi agak berisiko sebenarnya. Dia ada risiko dia lah. Tapi tak apa, yang ni aku ambil je risiko dia. Kalau untuk korang nanti, apabila betul memang price nak buat kenaikan ke atas lagi kan, nanti korang boleh follow. Nanti boleh je entry lambat sikit, tak ada masalah pun. Kita nak confirm arah tu betul. Arah tu betul beres. Okay, so sekarang ni price dah ikut apa yang kita nak. Okay, mula-mula sekali dekat support and resistance. Dekat support and resistance, price pun dah memenuhi support dan resistance. Dekat sini kalau korang boleh tengok, dekat kawasan ni dia ada resistance lah. Dia ada resistance kat atas ni, dia ada resistance. Nampak tak dekat aku punya, aku tunjuk pointer ni kat sini. Dekat sini dia sebenarnya dia ada resistance. Lepas tu resistance dia dah break kat atas ni. Nampak tak? Atas ni dia dah break resistance, dia buat satu resistance yang baru. Lepas tu dia turun balik, price turun balik dekat resistance yang lama ni. Lepas tu resistance yang lama ni dia dah jadi support dah. Dia buat satu support kat bawah ni. So dia pun naik balik. Sebenarnya dekat sini kita dah boleh entry. Apabila dah sampai dekat kawasan resistance become support tu, dia kawasan tu kita dah boleh entry. Untuk kita yang guna 4 trading strategi ni, kita tak entry lagi lah, sebab kita kena tengok setup yang lain-lain. Okey, seterusnya supply and demand. Kat sini pun dia ada kawasan supply and demand juga. Ada, nampak lah, rally, lepas tu dia ada base, lepas tu dia ada rally. Rally, base, rally lah. Candle sini rally, sini dia ada rally, base, rally. Pada yang tahu tu, candle hijau ni start pada bawah ni. Nampak pointer ni, bawah ni. Lepas tu dia ada candle base, candle merah 2 biji. Lepas tu dia ada rally lah. Dia ada candle rally kat sini. Ada beberapa candle hijau naik atas. Dia ada rally, base, rally kat situ. Kawasan base tu adalah kawasan untuk entry buy lah. So dia pun dah masuk balik. Lepas dia sampai ke atas ni, dia masuk balik ke dalam kawasan rally, base, rally tu. Kawasan base tu dia masuk balik. Dia boleh entry kat situ lah. Yang tu confirmation yang kedua. Okey, yang next pula adalah flat pattern. Kita cari chart pattern. Chart pattern yang kita selalu cari adalah flat pattern lah. Tengok flat pattern daripada sini sampai ke atas ni dia dah membentuk flat. Sampai ke sini lah lebih kurang, dia bentuk flat. Okey, lepas tu kita tengok dekat kawasan ni, dia dah buat, dekat kawasan ni nampak tak? Kawasan ni dia dah buat flat. Dia dah buat 3 point bentuk bendera. Dekat sini satu, lepas tu dekat sini satu, lepas tu dekat sini satu. Dia dah jadi 3 segi kat sini. Apabila dia dah ada 3 segi, dia ada flat kat sini, dia dah menunjukkan bahawa seterusnya dia tunggu price tu tunggu shoot naik ke atas je, membuat satu lagi flat. So kita nak tengok flat tu dia nak pergi sejauh mana. Mula-mula kita kena ni, aku ambil yang bawah ni, kotak yang bawah ni aku convert jadi ni lah. Convert jadi kita punya ni, kita punya penanda aras lah. Dia nak naik banyak mana. Jadi kita ambil lebih kurang banyak ni lah, daripada bawah ni sampai ke atas. So kita ambil ni, kita drag sampai kat sini, kat entry kita, kawasan entry lebih kurang.
So price aku expect dia akan naik ke 4878 dekat kawasan ni. Ni dekat kawasan ni. Nampak tak? Aku tunjuk pointer dia lah, mudah kat sini kat sini. Dia akan sampai kat sini lah. 4878 lebih kurang. Price akan sampai ke situ. Jadi kita target untuk buy sampai ke situ lah. Okay. Dari segi chart pattern punya confirmation dah cantik dah. Okay, seterusnya kita cerita cari dekat BBMA pula. Okay, yang keempat BBMA. So BBMA kat sini kita ada momentum. Kita dah ada momentum. Candle yang close luar luar top BB lah. Luar top BB. Okay, lepas tu ni dekat atas ni, dekat pointer aku tunjuk ni, kat sini price dah cari MA5 high, MA510 high, dia dah cari kat situ, cantik dia buat kat situ. So price pun dah cari MA510 low juga. Kat sini MA510 low pun dia dah cari dah. Tapi yang dia cari MA510 low ni, masa tu mid BB masih kat luar lagi kawasan hijau. Jadi nak tunggu confirmation yang cantik. Mid BB kena sentuh dengan MA510 low. Lepas tu dekat MA510 low tu ada candle reversal. Candle reversal ni lebih kurang macam ni. Nampak dekat sini ya. Dekat kawasan ni dia ada beberapa candle reversal. Dia ada satu candle yang kecil. Lepas tu dia ada shadow panjang. Macam candle warna hijau kat tengah tu. Dia ada body dia kecil je. Lepas tu dia ada shadow panjang ke bawah. Dan shadow tu reject dekat MA510 low. Tapi dia masih tak cantik sebab dia tak buat rejection kat situ bersama dengan mid BB. Tapi setup kalau kita nak perfect sangat memang susah nak cari kan. Jadi setup seperti ni dia kata dah cantik dah sebenarnya. Dah cantik dah. So keempat-empat trading strategi tu setuju yang price dah sampai ke situ dan price telah membuat rejection candle tu untuk bagi tahu kat kita, wait, aku ada potensi nak naik. Aku nak ready nak naik ni. Jadi gitulah. Jadi sebab tu aku entry malam sebelum market close lah pada hari Jumaat baru ni. So sekadar tu saja kot. Ni update je lah. Aku update je lah. Tak ada apa-apa profit lagi. Profit pun baru ada berapa je ni. Berapa pip je profit ni. Insignificant lah. Dia kira macam baru entry lah. So kita tunggu lah. Market buka pada hari Isnin. Kita tengok price nak pergi ke mana. Stop loss aku akan close. Aku akan close position kalau contoh price tutup, dia akan buat candle ke bawah daripada mid BB lah. Contoh dia buat satu candle bearish ke bawah, lepas tu dia tutup bawah pada mid BB. Jadi mungkin aku akan cut loss lah. Sebanyak 100 pip lah. Aku budget cut loss 100 pip. Okay guys, itu saja perkongsian aku untuk hari Ahad, pada tengah hari Ahad ni. Okay, jumpa dekat next video. Bye bye guys. Assalamualaikum.